Okey, ni adalah baju dan seluarnya. Jom kita pakai. Ush. Memang selesa baju dan seluar ni. Okey. Mari kita review sikit pasal baju. Baju ni memang very lightweight, breathable dan memang sangat sesuai untuk long run supaya kata kulit-kulit yang sensitif ni taklah melecet bila kita lari dalam keadaan yang sangat-sangat lama. Normally puting lah yang sangat-sangat sensitif yang akan injured atau luka. Okey, seluar pula. Seluar dia short, memang sangat-sangat pegang kaki, pegang-pegang bahagian untuk kita berlari, dan juga banyak poket. Nampak phone saya pun boleh sumbat dalam poket sini. Dan juga belah kanan dia ada 3 poket poket kecil untuk tak kunci, tak shilling ataupun energy gel. Dan belah kanan juga boleh letak juga handphone. Kita cuba. Memang ngam. Dan juga boleh letak some kunci ataupun energy gel. Alright, jom kita pakai. Macam mana? Ngam tak ngam? Kasut ni dengan kaki saya. Sedap dan selesa Jom kita test rebound je. Sekarang ni memang terasa selesa. Dia punya midsole dengan kaki memang rasa bounciness dia. Memang rasa nak pergi. Memang propulse dah. Memang tak sabar saya nak lari. Jom kita try. Let's go. 5G Carbon Fly 2. Okey, yang mana aku cakap atas ni apa, dia pakai motion wrap memang sedap gila. Dia pegang kaki aku memang selesa sebab dia punya topok tu memang wide. Maybe mungkin aku up satu size sebab kasut ni dia tak ada 9.5 UK dia terus jump daripada UK 9 kepada UK 10. Kalau ada UK 9.5 mungkin it's size for me. Yet it's still comfortable untuk pakai long run pun. And then dia punya midsole ni dia pakai Boomfly E, yang mana dia bagi orang kata energy return yang sangat sedap walaupun dia ada carbon plate here. Nampak? Memang carbon plate dia tak stiff. Dia boleh pakai untuk my easy pace run dan juga long run, and also it will give more faster propulsion bila kita tekan untuk pergi the fastest pace. Maksudnya bila aku nak pergi laju, dia akan bagi propulsion tu. Memang sedap. Aku dah try untuk tempo dan aku nak pakai kasut ni juga untuk race Skor Marathon nanti. Dan this is TSP outsole. Dia punya grip aku dah pakai time hujan, which is aku dah pakai a few times di shoes. Tak nak pakai lama sangat, nanti hilang dia punya kepaduan dia untuk race Skor nanti. But this is the best. Ciao. Thank you Be My Malaysia for the attire and the race shoes. I've been ready for Skor Marathon 2026. Alright.